pedas. Oh, tu. Abang. Okey kan, Assalamualaikum. Tapi suara tak boleh dengar tak apa. Okey, jom hari ni abang tak ada kerja apa. Kita abang nak masuk hutan. Bukan hutan lah, Penang ni mana ada hutan depan-depan kan. Okey, jom kita tengok. Kita tengok apa binatang yang ada. So, kita pergi cari sajalah jalan-jalan. Betul lah pula kameraman ada, lepas tu kawan abang pun ada. Okey, so jom kita tengok apa binatang kita. Abang akan update, jom follow abang. Bang siapa nak buat lipat bah? Biar. Basuh pian lu ah. Basuh mula. Okey, so dia. Itu apa? Biasa malam kita kena kat atas tau. Ada jenis apa water dragon ataupun ular putih. Ada Pokemon dekat-dekat yang ada air yang mengalir. Kita naik ke atas tu kita tengok apa yang ada. Naik ke atas tu. Awak tu, cantik tak? Oh, tak mana. Yang ni spesies burung raja udang. Kenapa? Bro. Tu nampak tu. Spesies burung raja udang. Di situ. Dia panas mai dekat sini. Apa gitu? 2 kali ganda. Apa ni? Ada tu bang, Aja. ada tu bang. Ada. Ada kelak. Ada. Tengok. Ada kaca? Ada tu pegang. Apa ni? Water dragon. Oh. Boleh. Ada. Siapa? Satu. Kak, Dia keluar dari sini je. Ada 2 lubang. Sini 1. Udah. Ada lagi? Ada lagi gitu. Tadi saya pegang. Ada. 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 Dikit nak tengok. Lihat atas. Kata. Tu kan? Kita kan? Berapa guys?
Tu. Abang. Abang. Nampak tu? Okey. Abang dapat Butter Dragon. Mantap deh. Kita kawan abang ni dah nak kan. Saya nak buat apa? Ha? Chinese Water Dragon. Baby lagi. Kita akan lepas lah baby lagi. Bagi dia besar dulu. So ini kita bagi lepas. Ini invasive dekat Penang ni. Dia bukan khusus asal sini. Dah, kita bagi lepas. Ayo dah. Cepat lah. Dah, ayo. Ayo dah. Mantap. Banyak oh. Macam mana abang nampak? Tak nampak apa-apa pun. Dia biasa kat atas tau. Dia tu tak ingat. Dia duduk kat ranting-ranting ni. Tak, kalau kita dapat yang besar mungkin kita akan tangkap balik. Jalan nanti. Oh, wah. Kasut ada. Pak, saya dah tengah tunggu kat tu. Okey. Tak ada apa yang menarik, tak mungkin memandangkan sebab mesti Oh tu dia. Dia. lagi. Allah. Laju besar eh. Dalam tak? Dalam? Ha? Dalam tak? Lepas tak kaki ni? Boleh? Ha. Benda apa tu bang? Ha? Beo? Ha? Pasal dia tak kuat pakiran sangat. Dia warna apa water dragon ni? Hijau. Okey.
Dia laju. Tu kita kena patah dulu. Kita kena patah balik. Sebab atas ni air kuat. Sangat tak boleh. Jom kita kena patah balik. Ya. Rumah. So kan, lagi pun tempat ni pun dah berubah dah. Dulu sini hutan ni. Mereka dah ambil. Mereka dah tanam dah ni. Bukit tanah mereka kot. Dah. Dulu hutan ni. Tak tempat menarik apa nak tunjuk. So kita try cari tengok apa lah ada. Mana? Ni. Betul-betul kat dalam tu. Dalam. Ha, dia tak gerak ni bang. Sabar. Dekat. Mana? Dalam. Tu kat bawah. Ada tu. Tu lah. Ha. Wah, sikit. Ha tu. Okey. Dia. Ada ingat dapat nak kampung dah apa? Dekat sangat kot ni. Oh. Ada dah. Kita lagi dah. Kami ambil tu. Betul lah. Ha? Ya. Tempat dia hutan, tempat dia duduk ni. Boleh Kuat tu ha Okay gang, kita ada jumpa ekor water dragon. Dia akan nak tarik dia. Main. Hook tak kuat ni. Ha? Hook ni. Dah abang lompat. Tarik. Dah. Ayo. Aku masuk ke dalam. Dapat ya. Ni color dia jatah dia ada beza color kan. Tu kan? Ni juvenile size ni. Abang babak. Ni apa tak pandai sangat. Dah jatah betina. Sekarang hobi saja abang. Memang member abang. Kata nak cari water dragon, nak tengok apa-apa binatang yang apa viper ke apa pun dah kecil. Cari kalau dah jumpa seekor. Sekarang ni dulu banyak tau kat sini tapi memandangkan tempat ni orang ada property. Bukit tanah depa kot. Sudah sini ada lebih ni. Luar. Ha? Ada belum? Betul. Oh, ini jantan kan.
Yang ni jantan. Bagaimana dah ni? Oh. Hey. Dah. Okay kan, so bola tak ada. Kami jumpa Water Dragon lah, naga air. Naga air memang laju lah air. So sebenarnya tak ada. Mana tunjuk cakap asyik kita. Tu dia awak. Ni saiz-saiz sedang dulu banyak. Tapi memandangkan ramai sangat player yang main cari. So dapatlah yang kecil saya. Okay so gang. Tunggu video apa? Jangan lupa follow, like, subscribe. Assalamualaikum.